Tuan-tuan, kenaikan lebih kurang 4,000%. Bukan biasa-biasa. Pada video lepas saya dah kongsikan tentang saham yang murah ataupun penny stock. Video sebelumnya pula saya dah buat tentang adakah saham ni untuk orang kaya ataupun orang banyak duit. So saya dah bongkarkan kepada anda. So anda boleh tonton video-video saya, banyak dah saya kupas tentang saham-saham scammer dan sebagainya. Jadi pada video kali ni saya nak kongsikan pada saham yang paling mahal di Malaysia. Tapi bila sebut mahal atau murah ni dia subjektif. Mungkin bagi orang RM1,000 untuk beli satu saham itu mahal. Ada pula bagi orang murah. Jadi saya nak tunjuk pada anda adakah mahal atau murah itu bergantung pada poket masing-masing. Jadi saham ni antara saham yang paling mahal ataupun nilainya satu unit sangat-sangat tinggi. Dan anda kena tonton video ni sampai habis. Jadi macam mana kita nak tengok sesuatu saham yang saya nak tunjukkan ni, sahamnya nilai seunitnya tu paling tinggi yang ada di Malaysia pada tahun 2026 ni, apakah saham tu? So salah satu saya akan gunakan stock screener daripada website KLSE Screener. Jadi macam mana kita nak gunakan? So ni saya nak tunjukkan pada anda, tapi sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe supaya anda akan dapat video-video yang terbaru daripada saya. Okey. Jadi first thing first, kita pergi dekat mana? Okay, dekat sini kita kosongkan saja. Okay, kalau kita nak filter suatu saham yang momentum, saham-saham yang kita nak cari kriteria sesuai dengan kita, so saya dah buat satu video bagaimana untuk filter, untuk screen satu saham potensi. Anda boleh tengok pada video sebelum ni. Kita pergi kat bawah. Okay, so anda nampak syariah compliant, so anda tick. Okay, sebab kita nak saham yang kita filter ni saham yang syariah saja. So kita tak nak saham yang non syariah. Pada yang berminat nak tahu bagaimana untuk kita filter secara bimbingan, macam mana kita nak filter saham berdasarkan tools yang ada dalam ni. So anda boleh buka akaun dengan saya, insya-Allah kita akan bimbing anda macam mana nak cari saham-saham potensi. So saya sendiri yang akan bagi analisa kepada anda yang dah buka akaun dengan saya. Okay, anda boleh tengok result ni. Kat sini kita pergi kat bawah, scroll lagi kat bawah. Okay, so kita tekan screen. Bila dah tekan screen, dekat sini kat bawah, kita scroll lagi kat bawah. Okay, tuan-tuan, ada 880 saham yang patuh syariah. Okay, so dah terjawab lah. Bagi soalan adakah saham itu syariah ataupun tidak, so dah menjawab dalam video ni, dah menjawab pada soalan-soalan anda di luar. Adakah saham itu syariah? So dekat sini dah membuktikan ada 880 saham yang syariah. So anda nampak ni price. Okay, pergi kat price ni, anda klik. Okay, ni dia akan filter daripada harga murah ke mahal. Nampak? Harga half sen dah ada. Sangat bernilai. Dalam saham half sen sangat bernilai, tuan-tuan. So kita klik sekali lagi dekat price ni. Dia filter daripada harga mahal ke murah. Tuan-tuan, dekat sini yang pertama, kalau ada tengok dekat sini, ini adalah nama saham. Siapa yang tak kenal dengan Nestle Malaysia Berhad? Hampir dekat rumah semua orang yang ada di Malaysia ada produk Nestle. Salah satunya Milo. Siapa yang tak ada Milo kat rumah? Majority mesti ada produk Nestle kita di rumah. Tuan-tuan bayangkan, kenapa kita tak melibatkan diri di dalam pelaburan saham? Padahal produk-produk ni ada disenaraikan di dalam Bursa Malaysia. Okey, saya tak nak terlampau panjang video ni. So saya nak terangkan, inilah saham Nestle. Harganya sekarang satu unit RM116.40. Satu unit. Tuan-tuan bayangkan, satu unit harganya RM116.40. Siapa tak ada duit RM116.40? Ada tak? Semua orang ada. Tapi kita bukan beli dengan nilai RM100.16. Anda kena kali dengan 100. 100 unit. Bermaksud, kalau siapa belum lagi tengok video-video lepas, saya pun dah selitkan juga macam mana kita nak kira membeli saham tu.
dalam Bursa Malaysia kena beli satu lot bersamaan 100 unit. Right? So, anda bukan beli dengan nilai RM100 tetapi RM11,000 lebih. Dan saham Nestle antara saham yang nilai seunitnya sangat-sangat tinggi. Jom kita tengok, okay, kita buka dia punya profile kat sini. So anda klik sahaja. Okay, dekat sini dia akan keluar dia punya detail. Dekat sini anda akan nampaklah Nestle Malaysia. Dia disenaraikan di dalam main market, right? So dekat sini anda boleh tengok harga tertinggi hari ni RM118.50 dan terendah RM116. Okay, volume ada 22,900. Jadi dekat sini tuan-tuan kalau kita tengok 52 weeks high and low, harga yang terendah dan tertinggi pada 52 minggu dekat sini. Kat tepi ni. Tu masuk 52 minggu ni masuk 1 tahun punya tempoh. So dia pernah turun sebanyak RM61.80. Ni antara kali pertama Nestle buat penurunan yang sangat-sangat drastik. Kalau kita tengok dia maintain naik. Nanti saya akan tunjukkan dalam chart. Right? So dan paling tinggi pada setahun ni 52 minggu ni iaitu tertinggi harga unit iaitu RM122.20. Okay, kat sini pun dia ada bagi dividen. So kalau kita tengok ni data-data ni ada cara untuk kita bacanya. Okay, untuk video kali ni untuk kita berikan pendedahan. So dekat bawah ni anda boleh tengok quarter report lah. Laporan kewangan syarikat Nestle bagi quarter. Kalau kita tengok kat sini revenue-nya, pendapatannya sebanyak RM1.8 bilion. Ada range macam gitulah. Pada tahun 2025 pada kuartal bulan 9 ni. Dan net profit lepas tolak kos dan sebagainya, jumlah net profit keuntungan bersih iaitu sebanyak 114 juta. Okay, 114 juta. Okay, kat sini kita boleh baca lah. So annual ni kita nak tengok laporan kewangan setahun. So selama setahun ni dia punya pendapatan daripada tahun 2018 lebih kurang 5 bilion, 6 bilion, paling tinggi 2023 7 bilion, right? So inilah peluang-peluang yang ada. Okay? So siapa yang belum lagi buka akaun boleh hubungi saya, insyaAllah kita akan bantu anda kerana saya antara individu yang berlesen boleh bantu anda buka akaun saham Bursa Malaysia dan juga global market. Right. Seterusnya kita nak tengok chart. Okay. Tengok chart. So kita pergi dekat technical charting ni. Okay, bila kita pergi dekat technical charting ni dia akan keluar chart ni lah. Ni adalah chartnya. So kalau anda tengok masa tu dia ada buat penurunan dan hari ni dia buat harga yang paling tertinggi untuk setahun. So jom kita kecilkan lagi. Kita tengok pada time frame weekly. Okay, anda boleh tengok. Okay, ni yang saya kata dia buat penurunan pada tahun 2024. Dia buat kejatuhan, ada penjualan and then dia naik lagi. Masa ni dia jatuh berapa persen? Kita boleh tengok. Lebih kurang 50% tuan-tuan. Dan dia naik balik 50%. So memang saham ni adalah saham yang orang panggil saham yang berkualiti, saham yang blue chip, iaitu saham yang dia punya fundamental dia strong lah. So kalau kita tengok kalau kita tengok pada sejarah-sejarah saham Nestle ni, okay, yang mana saya berikan penerangan ni bukan tujuan untuk anda beli ataupun jual, tidak, tapi sebagai pendedahan dan awareness yang mana inilah peluang yang ada di dalam market Bursa Malaysia. Okay, jom kita tengok. Okay, tengok kenaikannya. Tengok monthly punya. Menaik dari tahun ke tahun. Ada tak turun? Ada. Nampak ni ada turun, ni ada turun. So market ni dia macam wave lah tuan-tuan. Naik dan turun, naik dan turun. Alright. So jom kita tengok dekat sini. Pada tahun 1990 ni, harganya masa tu RM2.79. Okay, dan hari ni harganya adalah RM122 paling tinggi. So kalau kita bayangkanlah masa ni lah. Okay, ni cerita kalau biasa orang kita kalau aku tahu. Okay, cerita kalau. So kalau kita tengok tuan-tuan, daripada tahun 1990 ni, okay, sehingga 2026 ni, kenaikannya okay, lebih kurang 4,000%. Macam. Dan bukan itu saja, dia ada bagi dividen. Kita bukan saja dapat keuntungan daripada kenaikan harga saham iaitu capital gain, tetapi kita juga mendapat keuntungan melalui dividen.
So ni antara peluang-peluang yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan, dulu harganya baru RM2.74. Okey, macam mana nak kira? Okey, jom kita buat sedikit pengiraan dululah. Tahun 90. Okey. Tulis kat sini. Okey. Tahun 1990 harganya berapa? Saya kurang kat sini RM2.79. Harganya RM2.79. Okey. Tahun 2026 harganya paling tinggi RM122. RM122. Okay. Kita besarkan sikit. Okay. Tuan-tuan, okay. Pada tahun 1990, okay, pada tahun 1990, okay, harga saham Nestle seunit iaitu RM2.79. Dan tahun 2026 harga RM122. Tuan-tuan, kenaikan lebih kurang 4,000%. Bukan biasa-biasa. Okay, so kalau dulu kita boleh beli, okay, dulu tak silap saya 1,000 unit. Bermula dengan 100 lot 100 unit pada tahun 2000-an macam tu lah, 2000 tak silap saya lah, tahun 2005 tak silap saya. So kalau saya salah tolong betulkan. Jadi tuan-tuan, tahun 1990 harga RM2.79. Sekarang kalau nak beli saham Nestle ni sekarang, kalau kita cerita sekarang ni, okay, kita nak beli tuan-tuan lebih kurang berapa? Lebih kurang harga sekarang ni RM116 lah. Tapi kita ambil yang paling tinggi iaitu harga tertinggi tahun 2026 Nestle iaitu sebanyak RM122. So kalau kita nak beli, okay, nak beli, kita buat kat sini. Contoh, kita nak beli RM RM122 darab dengan 100 unit. Okay, darab dengan 100 unit. Jadi RM kalau kita nak beli jadi modalnya 12,200. Kita tukar color warna merah. Jadi kalau kita nak beli, okay, saham Nestle sekarang, sebab tu saya cakap, okay, harga saham Nestle antara harga saham seunit paling tinggi, dan untuk beli satu lot iaitu 100 unit, kita kena modal 12,200. Baru boleh beli saham Nestle. Kalau dulu kita nak beli, misal kata 100 unit, okay, baru RM279. Ni kalau cerita dulu. Okay, ni kalau kita cerita sekarang lah ni. Kita beli yang sekarang ni, inilah nilainya. Okay, kalau cerita dulu 100 unit, okay, duplicate jap. Okay, kat sini. Cerita dululah. Okay. Harganya RM RM2.79 darab 100 unit. Okay, bersamaan dengan modal berapa? Jadi RM279. Okay. Jadi masa tu tak silap saya 1,000 unit. Tapi kita beranggapan nilai unit yang sama. Okay. Dulu modal untuk beli satu lot 100 unit baru RM279. Okay. Tapi sekarang tuan-tuan kena modal 12,000. Sebab tu saya cakap, bagi yang nak invest untuk long term dan sebagainya, so ada strateginya. Apa yang saya nak tekankan kat sini, inilah peluangnya. Kalau kita beli dulu, kita dapat beli harga lebih murah daripada sekarang dan kita dah untung. Sebab tu mulalah dari sekarang, siapa yang belum lagi ada akaun saham dan CDS, hubungi saya, kita bantu anda mulakan portfolio pelaburan untuk short term, untuk long term anda. So ini ada strateginya, mulakan sekarang kerana inilah peluang yang ada di Malaysia yang perlu anda grab tuan-tuan. Jadi siapa nak tahu lebih lanjut tentang pelaburan ni boleh hubungi saya, insyaAllah kita akan pergi pada video yang seterusnya. Semoga video kali ini memberi manfaat kepada anda. Okay, jadi itu saja pada saya. Assalamualaikum.